Giliran 5. Wilayah Persekutuan Labuan. Soalan cabaran. Kecerdasan buatan AI telah menjadikan jenayah cyber lebih pantas, pintar dan sukar dikesan. Bincangkan bagaimana undang-undang, institusi dan penguatkuasaan Malaysia dapat seiring demi menjamin kepercayaan awam. Dulu, jenayah cyber memerlukan masa dan usaha yang banyak. Kini, dengan kecerdasan buatan, serangan cyber boleh dilakukan dengan jauh lebih pantas. AI juga menjadikan serangan lebih pintar dan mampu disesuaikan mengikut sasaran. Apabila corak serangan sentiasa berubah, jenayah cyber menjadi semakin sukar untuk dikesan. Dalam era kecerdasan buatan, ancaman cyber semakin berkembang. Jadi, tingkatkan kesedaran dan lindungi diri daripada jenayah cyber. Betul ke ni? Nampak macam mesej rasmi. AI kini digunakan untuk Really nervous, guys. 6, 7, 6, 7, 6. pendidikan dan etika, literasi digital, latihan khusus dan mendidik masyarakat. Teknologi aware terbahagi kepada analisis, waspada, adaptasi, regulasi dan edukasi. Semua memainkan peranan yang penting untuk jenayah cyber dikurangkan. Hadirin sekalian, dalam era kecerdasan buatan, kita tidak lagi hanya berdepan dengan persoalan sama ada AI mampu berfikir seperti manusia. Kini, persoalan sebenar ialah mampukah manusia terus mempercayai apa yang dilihat, didengar dan diterimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Teknologi maju pemacu ilmu, kepercayaan dipelihara demi masa hadapan. Hadirin sekalian, nenek moyang pernah berpesan, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu perkenalkan nama diberi Muhammad Hafizuddin bin Syamsuar selaku Pegawai Eksekutif di Syarikat Keselamatan Rancas Siber, sebuah syarikat yang giat memacu perkembangan teknologi di tanah air. Dan bersama saya pada hari ini ialah rakan saya, Encik Izzat Izzuddin selaku juru teknik yang turut membantu dalam misi penyelidikan keselamatan siber merentasi dunia digital. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kecerdasan buatan atau AI
telah menjadikan jenayah siber lebih pantas, pintar dan sukar dikesan. Apakah peranan undang-undang, institusi dan penguatkuasaan Malaysia agar dapat seiring demi menjamin kepercayaan awam? Sebelum kita bergerak lebih jauh, izinkan saya memberikan pendefinisian bagi beberapa frasa yang wujud di dalam tajuk ini. Frasa pertama, kecerdasan buatan ataupun AI. Menurut wikipedia.org, kecerdasan buatan atau AI merujuk kepada kecerdasan yang dimiliki dan ditunjukkan oleh suatu sistem beratur cara atau mesin jentera yang mampu melakukan tugas dan fungsi mirip yang dijana oleh pemikiran manusia. Frasa kedua, jenayah siber. Menurut wikipedia.org, jenayah siber terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggodaman dan lain-lain bentuk jenayah siber. Selain itu, frasa pantas di sini merujuk kepada kata sifat iaitu cepat, kencang dan tangkas. Manakala, frasa pintar menurut edukalingo.com merujuk kepada seseorang individu atau benda yang cekap, cerdik, pandai, banyak akal dan licin. Kemudian, frasa sukar dikesan. Menurut kamusdm.com dan opentran.net, sukar dikesan di sini merujuk kepada susah atau sulit dikenal pasti atau sesuatu yang tersembunyi. Dan akhir sekali, kepercayaan. Menurut wikipedia.org, kepercayaan merujuk kepada keyakinan atau rasa pasti akan kejujuran serta kebaikan orang lain atau sesuatu serta seseorang yang boleh dipercayai. Oleh itu, secara keseluruhannya tajuk ini membincangkan bagaimana AI itu sendiri boleh digunakan oleh penjenayah untuk melakukan penipuan, penyamaran, serangan siber dan menghasilkan kandungan palsu seperti deepfake dengan lebih pantas dan sukar untuk dikesan. Oleh itu, kerajaan dan pihak berkaitan perlulah memperkukuh undang-undang, meningkatkan keupayaan institusi serta memperkasa penguatkuasaan supaya mampu mencegah dan menangani jenayah siber berasaskan AI. Matlamat akhirnya adalah untuk melindungi keselamatan dan data masyarakat, memastikan keadilan dapat ditegakkan serta mengekalkan kepercayaan masyarakat awam terhadap institusi serta sistem digital dalam negara kita. Seterusnya beralih kita kepada isu dan permasalahan dalam tajuk ini. Hadirin sekalian, masalahnya bukan terhadap AI semata-mata. Masalahnya ialah apabila AI tersebut jatuh ke tangan yang salah. Oleh itu, isu utama yang hendak saya bawakan pada hari ini ialah kecerdasan buatan atau AI telah menjadikan jenayah siber lebih pantas, pintar dan sukar dikesan, sekaligus mencabar keberkesanan undang-undang, institusi serta penguatkuasaan Malaysia dalam melindungi masyarakat. Persoalannya, bagaimanakah undang-undang, institusi dan penguatkuasaan Malaysia dapat bergerak seiring demi membendung jenayah siber berasaskan AI serta menjamin kepercayaan awam? Soalan ini akan saya balas melalui fakta, analisis dan cadangan penyelesaian. Daripada analisis kami terdapat 4 permasalahan utama. Pertama, AI mempercepatkan penipuan. Kedua, deepfake dan penyamaran digital telah menjadikan penipuan semakin meyakinkan. Ketiga, perkembangan teknologi telah menjadikan cabaran kepada kepakaran dan penyelarasan institusi. Dan akhir sekali, kesemua ini akan memberi kesan terhadap kepercayaan masyarakat awam. Adakah data tadi telah menunjukkan ancaman ini benar-benar semakin serius? Mari kita lihat. Menurut statistik JSJK PDRM, pada tahun 2024, sebanyak 35,368 kes penipuan dalam talian telah direkodkan dengan kerugian sebanyak RM1.57 bilion. Dan
angka ini telah meningkat pada tahun 2025 kepada 66,204 kes dengan kerugian sebanyak RM2.97 bilion. Ini merupakan peningkatan sebanyak kira-kira 87% berbanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini berpunca daripada penggunaan AI untuk menghasilkan video deepfake serta peniruan suara dan identiti yang menjadikan penipuan itu kelihatan begitu meyakinkan. Seterusnya, mari kita lihat kepada kandungan penipuan dalam talian. Menurut MCMC, pada tahun 2023, hanya 6,297 kandungan yang telah pun dikenal pasti. Namun, angka ini telah meningkat secara mendadak pada tahun 2024 kepada sebanyak 63,652 kandungan penipuan dalam talian yang telah pun diturunkan daripada media sosial. Dan pada tahun 2025 pula, sebanyak 98,503 kes berkaitan kandungan penipuan yang telah pun dikenal pasti. Kandungan ini termasuklah penggunaan AI untuk deepfake, penyamaran tokoh terkenal, video, grafik, dan teks. Hal ini juga memberi kesan kepada golongan yang lebih rentan. Menurut kajian Disrupting Harm Study, 1 daripada 25 kanak-kanak di Malaysia telah mengalami eksploitasi dan penderaan seksual dalam talian. Yang lebih membimbangkan, hanya 3% murid di Malaysia menyatakan bahawa mereka akan mendapatkan bantuan melalui saluran pelaporan sedia ada. Hadirin sekalian, data ini bukan data khusus untuk AI. Namun, ia menunjukkan satu kelemahan yang sangat relevan dengan tajuk kita, iaitu teknologi berkembang dan pengetahuan tentang keselamatan siber serta mekanisme pelaporan perlu berkembang bersamanya. Apakah kesannya? Pertama, pada peringkat individu, berlakunya penyalahgunaan maklumat peribadi, pencurian identiti dan penipuan dalam talian. Akibatnya, mangsa akan mengalami kerugian dari aspek kewangan, emosi dan reputasi. Kedua, pada peringkat organisasi, berlakunya kebocoran data pelanggan yang akan menjejaskan kepercayaan masyarakat dan reputasi organisasi. Akibatnya, kos yang tinggi diperlukan untuk pemulihan sistem dan membayar pampasan. Akhir sekali, pada peringkat negara, penyalahgunaan AI boleh mengganggu operasi negara, sekaligus menurunkan keyakinan rakyat serta menjejaskan keyakinan pelabur. Hal ini akan memberi impak yang besar kepada sektor perindustrian di negara kita. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, saya ingin mencadangkan satu garis panduan penting yang mengetengahkan 3 elemen utama, iaitu manusia, proses dan teknologi, melalui satu garis panduan yang digelar sebagai perisai. Perisai terdiri daripada 3 komponen utama. Pertama, PE, pendidikan dan etika. Dalam komponen ini, kami ingin mengetengahkan literasi AI dan keselamatan siber melalui pendidikan di sekolah, universiti dan tempat kerja. Selain itu, latihan khusus berkaitan teknologi AI dan pengendalian bukti digital perlulah diberikan kepada penguatkuasa, pendakwa raya serta hakim. Akhir sekali, kita perlu mendidik masyarakat kita supaya lebih berhati-hati untuk berkongsi maklumat peribadi mereka, khususnya di dalam media sosial. Yang kedua, RI, reformasi institusi. Pertama sekali, undang-undang sedia ada seperti Akta Jenayah Komputer serta Akta Komunikasi dan Multimedia perlulah diperkemas agar merangkumi penyalahgunaan AI dan teknologi deepfake. Selain itu, kerajaan juga wajar mewujudkan pusat penyelarasan ancaman siber nasional yang menghubungkan agensi-agensi berkaitan. Akhir sekali, melaksanakan prosedur pelaporan insiden yang efisien supaya tindakan penguatkuasaan ini dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Ketiga, SAI, Sistem AI dan Inovasi. Dalam peringkat ini, kami ingin mencadangkan penggunaan AI defensif bagi membantu mengesan corak serangan siber secara automatik dan lebih pantas. Sistem ini juga akan melaksanakan
pengesahan pelbagai faktor bagi meningkatkan keselamatan akaun pengguna daripada akses tanpa kebenaran. Akhir sekali, sistem ini perlulah bersifat analitik di mana ia akan membantu proses forensik siber dan memudahkan pihak berkuasa untuk mengenal pasti kandungan-kandungan jenayah dengan lebih tepat. Hadirin sekalian, apabila 5 prinsip analisis, waspada, adaptasi, regulasi dan edukasi digabungkan, ia akan membentuk satu sistem AI defensif yang kami gelar sebagai AWARE. AWARE mempunyai fungsi tersendiri, iaitu pertama, sistem AI kami akan menganalisis data dan corak aktiviti siber untuk mengesan ancaman seperti penipuan dalam talian, phishing, deepfake dan serangan siber dengan lebih pantas. Analisis ini juga boleh membantu pihak berkuasa untuk mengenal pasti ancaman sebelum ianya menjadi lebih serius. Kedua, waspada. Sistem AI kami akan memberikan amaran awal kepada masyarakat, organisasi dan pihak berkuasa apabila terdapat aktiviti yang mencurigakan. Sistem ini boleh menghantar notifikasi untuk pautan-pautan yang berkaitan dengan penipuan ataupun kandungan deepfake. Seterusnya, adaptasi. Sistem AI kami sentiasa belajar daripada ancaman dan teknik jenayah cyber yang baru, iaitu menyesuaikan kaedah pengesanan berdasarkan corak ancaman dan supaya sistem keselamatan ini tidak ketinggalan berbanding dengan penjenayah siber. Keempat, regulasi. Kami akan memastikan sistem AI defensif kami mematuhi undang-undang, peraturan dan prinsip perlindungan data. Sistem ini juga boleh membantu menghubungkan institusi seperti MCMC, PDRM dan agensi-agensi yang berkaitan. Seterusnya, edukasi. Kami akan memastikan sistem AI ini boleh meningkatkan kesedaran dan literasi digital masyarakat tentang bahaya jenayah siber serta cara untuk melindungi diri. Pegawai penguatkuasa institusi pendidikan dan organisasi juga boleh diberikan pendidikan melalui sistem AI ini. Akhirnya, pada peringkat individu, cadangan kami boleh melindungi data peribadi mereka, mengurangkan risiko penipuan, serta meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan siber. Kedua, pada peringkat organisasi pula, cadangan ini boleh melindungi data pelanggan, mengesan ancaman dengan lebih awal dan mengurangkan kerugian akibat serangan siber. Dan yang terakhir, pada peringkat negara, cadangan kami boleh memperkukuh keselamatan digital, meningkatkan kepercayaan rakyat serta pelabur dan memperkukuh daya tahan siber negara. Hadirin sekalian, perisai bukan bertujuan untuk menggantikan institusi yang sedia ada. Sebaliknya, perisai bertujuan untuk memperkukuh dan menyepadukan usaha sedia ada supaya ancaman siber ini dapat diatasi dengan lebih menyeluruh. Oleh itu, konklusinya, AI boleh membawa manfaat kepada negara, tetapi juga turut meningkatkan ancaman siber seperti phishing, deepfake dan pencurian identiti. Malaysia perlu memperkukuh undang-undang, penguatkuasaan dan kerjasama institusi melalui AI defensif serta pendekatan manusia, proses dan teknologi yang kami gelar sebagai perisai demi mewujudkan ekosistem digital yang stabil. Hadirin sekalian, saya ingin tinggalkan satu persoalan daripada Antonio Guterres. Persoalannya ialah sama ada kita akan membentuk perubahan ini bersama-sama atau membiarkan perubahan itu membentuk kita. Saya tinggalkan persoalan ini kepada kita semua untuk kita renung bersama-sama. Sekian, salam Cakna. Soalan juri 5 minit. Juri akan memberikan satu soalan sahaja kepada peserta. Seterusnya, anda diberikan masa selama 5 minit untuk menjawab soalan daripada juri. Sepanjang sesi ini, anda dibenarkan berbincang dengan ahli teknikal anda. Satu bunyi loceng akan menandakan masa menjawab bermula.
Apabila masa berbaki 1 minit, loceng akan dibunyikan sekali sebagai peringatan. Dan apabila tempoh 5 minit berakhir, loceng akan dibunyikan 2 kali menandakan masa menjawab telah tamat. Okay, saya ada satu soalan. I'm going to read you the question tadi. Okay, AI telah menjadikan jenayah cyber lebih pantas, pintar dan sukar dikesan. Bincangkan bagaimana undang-undang, institusi dan penguatkuasaan Malaysia dapat seiring demi menjamin kepercayaan awam. Okay, one of the things yang bila kita bercerita pasal AI ialah dari segi government governance dia ialah polisi. Selalunya polisi ni ambil masa tau untuk go through. Okay, dari kita bermula sampailah kita dapat menggerakkan polisi atau dasar itu. So, what do you think that we can do? Apa yang kita boleh buat dari segi mempercepatkan polisi supaya dia dapat AI ni memberi kepercayaan kepada awam dalam masa yang cepat? Okey, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh pihak juri sebentar tadi. Izinkan saya berbincang dengan juruteknik. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk menjawab soalan daripada pihak juri sebentar tadi, pertama sekali kita memerlukan polisi yang jelas, iaitu dengan menetapkan garis panduan penggunaan AI bagi melindungi data dan privasi pengguna. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Oleh itu, polisi ini perlu diwujudkan sebelum masalah itu sendiri berlaku. Kedua, ketulusan daripada AI. Maafkan saya, AI boleh membuat keputusan dengan sendiri, tetapi kita perlukan kandungan yang tepat daripada AI itu sendiri. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengelakkan penyalahgunaan dan manipulasi, iaitu dengan memberikan pendidikan terhadap kanak-kanak sejak bangku sekolah lagi, supaya apabila mereka sudah tumbuh dewasa, mereka boleh menggunakan AI itu dengan lebih cerdik dan cermat. Seterusnya, melalui pengawasan dan accountability. Mewujudkan badan pemantau AI seperti audit sistem AI secara berkala. Ya, dengan mengenakan tindakan terhadap penyalahgunaan. Dan yang keempat, mendidik masyarakat kita tentang literasi AI
itu sendiri dan mengajar bagaimana untuk mengenal pasti penipuan dan deepfake. Akhir sekali, melalui kerjasama daripada industri, pakar, institusi dan daripada kerjasama dari luar negara juga, kita boleh bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk memastikan polisi ini sentiasa dikemaskini mengikuti perkembangan teknologi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.